Pakcik nak bagi kau 1 juta ni, tapi kau kena potong kau punya. Sorry doh pakcik. Saya tahu pakcik mandul, tapi jangan kacau Jangan kacau saya punya. Pakcik mandul, pakcik punya hal. Kau punya kidney boleh? Tak boleh doh pakcik. Janganlah. Saya sakit nanti hilang je 1 juta tu. Kau punya hidung? Macam mana saya dah bernafas pakcik kalau tak ada hidung macam ni? Pelik doh pakcik ni. Dah uzur kot. Kau punya appendix? Macam saya cakap tadi, kesihatan saya lagi bernilai daripada 1 juta tu. Kau punya lidah boleh? Boleh lah. Tak boleh pakcik. Bisu saya nanti. Saya dah lah suka bercakap. Nanti saya macam tu. Kau punya tangan lah dapat 1 juta. Buat tangan robot. Tak ada boleh lawan tangan asli pakcik. Tangan robot saya tak nak. Kau punya mata? Lagilah tak boleh pakcik. Kalau saya buta, pakcik boleh je ambil balik duit 1 juta tu. Hey. Kau punya kaki? Saya dah lah suka main bola pakcik. Tak boleh. Kau punya telinga? Saya tak nak pekak pakcik. Pakcik pekak, pakcik punya hal. Saya tahu pakcik dah tua. Pakcik pekak, pakcik punya hal. Kau punya gigi? Tak boleh pakcik. Pakcik tu kubur dah kata mari dah pakcik. Dah lah gigi dah rongak. Tak payah ambil gigi saya. Pakcik pergi dah pakcik. Pergi solat